Jom kita pergi ke lokasi yang seterusnya. Raya Utara Selatan. Baru kita pergi ke makeup dia kan. Tidur ke sawit punya hilang. Kalau sama nasi pun banyak anjing tu. Kita nampak dengan anjing. Mana anak orang sini? Ni semua orang. Macam mana sekali kuda tu confident je? Tak ada. Banyak situ lah. Dia cakap dia dapat ilham motif ukiran-ukiran ni dia berasaskan daripada kisah-kisah cerita yang diceritakan oleh nenek moyang lah. So kita assume macam kalau dia cerita okey rupa benda tu macam ni, so dia cubalah ukir untuk wujudkan kejadian bentuk patung tu macam tu. Itulah yang kita faham. Ni lah. Dia buat dia punya patung. Warna tengah zaman. Tahu tak benda ni tahan lama tau. Sebabnya kita pernah buat benda ni, dia sangatlah susah nak rosak. Sebab daun dia memang sejenis daun yang tahan, daun yang licin. Lembut tengok, kalau duduk pun sangat selesa. Sekarang benda ni daun ni dia macam kalis air juga ni. Dia guna carve kayu. Dia macam guna kita guna untuk ceramik. Dah suka macam rantai-rantai. Ni foto-foto. Jatuh je. Jom kita pergi ke lokasi yang seterusnya. Dia nampak ada orang datang kan, nanti dia kerja. Itulah ada anak-anak kambing tu. Anak abing. Okay. Adik ke abang? Bye. Nampak tak? Apa je. Adik. Ada jual kepala budak tak? Mana ada? Oh, di sini pandang rendah. Budak ni tu. Mini mandi. Sana perkampungan. Ya, nampak serumpun. Ni dia gatal kat tengah-tengah ni. Budak seko ni. Cantiknya bunga merah dia. Oh, ya Allah. Merah-merah. Subur ada pergi sekolah kat sini. SK Sungai Bumbun. Oh, ni dia orang pus. Dik, kalau tak ada, dia kata dekat ancaman. Lagu Mahir ni macam mana sebenarnya ni? Ayam ni, ayam pertahanan. Kepala pakcik kat sini. Dia exercise. Dalam cerita tu. Rumah dia orang banyak style-style macam ni, warna merah ni. Banyak ayam ni. Kenduri lah. Dia kenduri tu. Dia cari jadi berbulu ni. Tengok moyang.
Pun juga. Si ada tone lagi daripada biru tu. Kau tengok tu berguling. Oh, biar kalau aku dekat ni, boleh. Selamat yuk. Datang lagi. Jadi tambah-tambah. Sekejap. Turun dah. Abu ni benar-benar mesti tak tahu ke? Air pasal pagi surut pukul 5 sekarang pasal pagi surut pukul 5. Kenapa tak surut tu? Lag. Pasang surut. Air pasal pagi surut pukul 5. Sekarang pukul 5 dah. Syok. Rasa cakap budak tu macam belacak pun. Tak payah. Kena tahu kat orang asli. Ni teman abang mancing je ni lah. Ya, ingat. Patih, kau dah warna